Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lailatul Hazwin binti Azrul Haizam dan merupakan salah seorang pelajar daripada kelas PPS 19. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat, serta umat baginda yang terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah hingga ke akhir zaman. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan, ibu bapa, serta para pensyarah yang tidak jemu membantu saya sepanjang proses penghasilan video ini. Baiklah, mari kita mulakan. Rakan-rakan sekalian, hari ini kita membicarakan satu isu yang begitu dekat dengan kehidupan seharian kita, iaitu politik di Malaysia. Politik sering dilihat sebagai permainan kuasa, perebutan jawatan. Malah, ada ketika menjadi medan perpecahan. Yang ini tidak patut berlaku, kerana politik sepatutnya membawa kita bersama membina ukhuwah yang kukuh, terutamanya dalam Islam. Namun begitu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh memandang politik hanya dengan kacamata duniawi. Kita mestilah melihatnya melalui pandangan wahyu, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka, pada hari ini, mari kita meneliti satu jendela yang berkaitan dengan satu hari, satu saranan. Pertama-tama, tentang amanah dan kepimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Ayat ini jelas menekankan bahawa kepimpinan merupakan satu amanah yang mesti diberikan kepada orang yang benar-benar layak. Ianya bukanlah ruang untuk kepentingan pribadi ataupun keuntungan duniawi. Jadi, kita mestilah bijak memilih pemimpin. Rasulullah SAW bersabda juga, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahawa pemimpin akan dipersoalkan oleh Allah tentang bagaimana mereka menunaikan tanggungjawab, tentang bagaimana mereka menunaikan tanggungjawab terhadap rakyat-rakyat di Malaysia. Namun, hakikat yang kita lihat di Malaysia ini, amanah sering dipandang ringan. Fenomena lompat parti menunjukkan bagaimana mandat rakyat boleh diperdagangkan. Amanah politik, wang dan rasuah pula mencemarkan wajah kepimpinan. Bahkan, agama ada kalanya dijadikan modal politik untuk meraih undi. Sedangkan nilai agama itu sendiri tidak benar-benar diamalkan dalam pemerintahan. Rakan-rakan, jika kita tidak menjaga amanah yang diberi oleh Allah, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada sini dapat kita lihat bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini ada pembalasannya. Dalam saranan hari ini, maka daripada itu dapat saya simpulkan dengan satu saranan dapat saya berikan.
Dalam soal kepimpinan, kita mesti berani memilih pemimpin yang benar-benar berintegriti, berilmu dan bersih daripada rasuah, serta salah guna kuasa. Rakyat perlu menolak budaya politik wang, manakala institusi pengawasan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu lebih dikenali sebagai SPRM, dan Parlimen mesti diperkukuhkan supaya pemimpin benar-benar dipandu oleh prinsip amanah, bukan hanya sekadar slogan yang dilaung-laungkan. Hanya dengan itu, politik Malaysia dapat kembali kepada nilai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Disia-siakan. Baginda menjawab, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menegaskan bahawa kegagalan dalam menjaga amanah kepimpinan boleh membawa kepada kerosakan masyarakat dan kehancuran negara. Oleh itu, pemimpin mestilah dipilih berdasarkan kelayakan, bukannya kepentingan pribadi atau politik semata-mata. Kesimpulannya, Islam menuntut agar seseorang pemimpin sentiasa menegakkan keadilan, menjaga hak rakyat, menunaikan tanggungjawab dengan ikhlas, serta meletakkan amanah kepimpinan sebagai satu ibadah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan, bagi tema kita yang kedua ini merupakan satu tema yang sangat penting dalam perbincangan kita pada hari ini. Ini berkaitan dengan keadilan dan juga tadbir urus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Maidah ayat 8, dan janganlah sesekali kebencian kamu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahawa keadilan adalah perintah Allah yang tidak boleh dikompromi. Bahkan keadilan mesti ditegakkan walaupun terhadap orang yang kita benci. Dalam surah An-Nan ayat 90 pula, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Saudara-saudari, dua ayat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahawa asas kepada pemerintahan Islam ialah keadilan. Tanpa keadilan, sesebuah negara akan runtuh walaupun ia dipimpin oleh bangsa yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya, iaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum mereka terhadap keluarga mereka dan terhadap segala yang berada di bawah tanggungjawab mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya darjat pemimpin yang menegakkan keadilan. Mereka akan diangkat oleh Allah di akhirat kelak, diberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Tapi, persoalannya, apakah keadilan benar-benar tertegak dalam politik dan tadbir urus di Malaysia hari ini? Rakan-rakan, mari kita teliti. Melihat situasi politik kita pada kini, ini telah menghasilkan jurang yang sangat besar antara kaya dan miskin. Ada segelintir golongan elit politik yang hidup dalam kemewahan luar biasa, sementara rakyat biasa bergelut untuk mencari sesuap nasi. Hal ini terjadi apabila politik negara tidak stabil
dan membawa kepada jurang ekonomi yang sangat besar. Politik juga memain peranan yang penting dalam bidang perundangan. Kita sering mendengar runtutan bahawa ada lainan 2 darjat. Rakyat biasa mudah dihukum. Namun begitu, golongan elit yang mempunyai kuasa atau harta seringkali terlepas. Pepatah rakyat menyebut, ikan bilis ditangkap, jarum dilepaskan. Jika keadaan ini berterusan, keyakinan masyarakat terhadap negara kita akan musnah. Dan inilah yang membinasakan sesebuah negara. Seperti yang telah kita ketahui, rakyat merupakan salah satu asas kepada terjadinya negara. Oleh itu, kepercayaan rakyat amatlah penting bagi sesebuah negara. Jika kita lihat dalam bidang politik, namun bahagian kepartian, kita melihat bagaimana dasar-dasar tertentu sering digubal hanya untuk menjaga kedudukan parti tersebut, bukan untuk masyarakat rakyat keseluruhan. Ada juga tindakan diskriminasi terhadap pihak lawan politik. Sedangkan Al-Quran telah menegaskan bahawa kebencian tidak boleh dijadikan alasan untuk kita berlaku zalim. Rakan-rakan, mari kita meneliti sirah Nabi Muhammad SAW. Baginda adalah pemimpin yang menegakkan keadilan walaupun terhadap musuh. Ketika baginda memimpin masyarakat Madinah, baginda menandatangani piagam Madinah yang memberikan hak kepada semua kaum, Muslim, Yahudi dan lain-lain. Walaupun berbeza agama, mereka tetap mendapat perlindungan dan keadilan di bawah pemerintahan Rasulullah. Bahkan, ada satu kisah yang sangat terkenal tentang bagaimana Rasulullah SAW menegakkan keadilan walaupun terhadap orang yang baginda sayang. Dalam sebuah hadis sahih, diceritakan bahawa seorang wanita daripada kabilah Makhzum telah mencuri. Lalu, para sahabat mencadangkan supaya hukuman tidak dilaksanakan kerana kedudukan wanita itu. Namun, Rasulullah SAW bersabda dengan tegas, sesungguhnya binasalah orang sebelum kamu ialah apabila orang bangsawan mencuri, mereka dibiarkan. Tetapi apabila orang lemah mencuri, mereka dihukum. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rakan-rakan, inilah prinsip keadilan yang sebenar. Hukum Allah mesti ditegakkan tanpa mengira darjat, pangkat atau kedudukan. Mari kita lihat ke realiti Malaysia pada masa kini. Beranikah kita untuk menegakkan prinsip ini? Ataupun masih kita tunduk kepada budaya bilik kasih dan lainan 2 darjat? Jika kita ingin membina sebuah negara yang kukuh, kita mestilah berani menegakkan undang-undang dan dasar dengan secara adil, tanpa takut atau tunduk kepada tekanan politik. Keadilan juga bukan hanya dalam soal undang-undang, tapi dalam soal pembangunan rakyat. Misalnya, pendidikan. Jika ada kelompok masyarakat yang terus ketinggalan dalam pendidikan kerana kemiskinan atau lokasi, maka itu tanda ada kegagalan dalam tadbir urus. Islam menuntut supaya setiap rakyat mendapat peluang sama untuk membina masa hadapan. Begitu juga dengan soal peluang pekerjaan. Jika dasar negara hanya memberi kelebihan kepada kelompok tertentu, manakala yang lain terpinggir, maka ia bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan oleh Al-Quran. Rakan-rakan, Islam mengajarkan kita bahawa pemimpin adalah penjaga rakyat, bukannya penguasa mutlak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pemimpin adalah pengurus dan penjaga rakyatnya, dan dia akan ditanya tentang rakyat yang diurusnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya, seorang pemimpin tidak boleh mengutamakan dirinya atau partinya, tetapi
mestilah mendahulukan kepentingan masyarakat. Di Malaysia, kita memerlukan satu pembaruan dalam cara kita berfikir. Ketika kita berpolitik, kita perlu keluar daripada budaya politik yang berasaskan retorik dan kepentingan kelompok kepada budaya politik yang berasaskan tabir urus yang adil dan berkesan. Seranan pada hari ini mesti kita tekankan ialah dasar negara mestilah digubah berdasarkan keperluan rakyat di keseluruhan. Tidak boleh ada dasar yang hanya menguntungkan koloni atau kelompok kecil. Sistem perundangan perlu diperkuat supaya benar-benar bebas daripada campur tangan politik agar rakyat yakin bahawa undang-undang terpakai kepada semua. Rakyat juga perlu berperanan dengan menolak kepimpinan yang menyalahgunakan kuasa. Jika rakyat terus memilih pemimpin yang menindas dan tidak adil, maka rakyat turut menanggung dosa kerana membiarkan ketidakadilan berterusan. Rakan-rakan, sejarah menunjukkan bahawa sebuah negara boleh kekal berdiri walaupun dipimpin oleh orang berislam, asalkan mereka menegakkan keadilan. Sebaliknya, sesebuah negara Islam boleh runtuh jika dipenuhi dengan kezaliman. Inilah pesan ulama besar Ibnu Taimiyah yang menyatakan sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil walaupun ia kafir dan Allah tidak akan mengekalkan negara yang zalim walaupun ia Muslim. Maka jelaslah bahawa keadilan adalah asas kelangsungan sesebuah negara. Malah kita sama-sama menuntut agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam politik Malaysia. Rakan-rakan, bagi saranan yang ketiga, ini merupakan saranan yang agak penting. Ia berkaitan dengan perpaduan umat dan ancaman perpecahan politik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika dahulu kamu bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu. Maka dengan nikmat Allah kamu menjadi bersaudara. Pada dahulu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Ayat ini diturunkan kepada kaum Aus dan Khazraj di Madinah yang sebelum Islam hidup dalam permusuhan panjang. Dengan kedatangan Islam, Allah menyatukan hati mereka hingga mereka menjadi saudara seagama. Inilah kekuatan Islam. Ianya bukan sekadar menyatukan individu, tetapi menyatukan hati dan masyarakat. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bukan daripada kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik pula. Bukan dari kalangan kami orang yang berperang kerana asabiyah, dan bukan daripada kalangan kami orang yang mati kerana asabiyah. Hadis ini menjelaskan bahawa fanatisme terhadap kaum, puak atau parti adalah penyakit yang boleh memusnahkan perpaduan kaum. Saudara-saudari, mari kita lihat sejarah Rasulullah SAW. Apabila baginda berhijrah ke Madinah, baginda tidak hanya membina masjid sebagai pusat ibadah, tetapi juga menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda menjadikan mereka bersaudara sehingga mereka sanggup berkongsi harta dan tempat tinggal. Inilah contoh perpaduan sejati, perpaduan yang dibina atas dasar iman, bukan atas dasar bangsa atau kepentingan politik. Dapat kita lihat di dalam negara kita kini, politik memecah belahkan bangsa. Agenda politik yang seringkali disebut-sebut, yang seringkali singgah di jendela telinga. Ini bukan perkara yang patut kita lakukan. Bukanlah suatu perkara yang patut terjadi di dalam negara ini.
Melalui selain itu, dapat kita ketahui daripada kisah Rasulullah SAW. Baginda juga mementeraikan piagam Madinah yang mengikat masyarakat berbilang kaum di bawah satu perjanjian sama. Orang Islam, Yahudi dan kaum lain yang tinggal di Madinah diberi hak dan tanggungjawab. Semuanya dilindungi daripada ancaman luar. Dengan syarat mereka menghormati piagam tersebut. Ini membuktikan bahawa perpaduan masyarakat bukanlah pilihan sampingan, tetapi asas utama untuk membina kekuatan negara. Sekarang, mari kita lihat realiti Malaysia. Kita tidak dapat menafikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dan kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini sepatutnya menjadi keindahan, tetapi malangnya politik sering digunakan untuk meniupkan sentimen perkauman dan kebencian. Lebih parah lagi, umat Islam sendiri yang sepatutnya bersatu di bawah panji tauhid berpecah kepada pelbagai kelompok politik. Parti-parti Melayu Islam tidak henti-henti berselisih. Masing-masing mendakwa mereka lah yang benar-benar memperjuangkan Islam. Sedangkan perpecahan itu melemahkan umat. Akibatnya, umat Islam yang merupakan majoriti negara ini kehilangan kekuatan kerana berpecah sesama sendiri. Rakan-rakan, Rasulullah SAW telah memberi amaran dalam hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya, syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan orang yang solat di Jazirah Arab ini. Tetapi, dia tidak berputus asa untuk menimbulkan permusuhan antara mereka. Ini menunjukkan bahawa syaitan sentiasa berusaha menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Bila umat berpecah, mereka menjadi lemah dan mudah dijajah. Bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga secara pemikiran dan budaya. Mari kita renungkan betapa besarnya kerugian akibat perpecahan ini. Ketika pemimpin sibuk bertelingkah, rakyat yang menderita akibat kos sara hidup meninggi. Ketika parti-parti politik berebut kuasa, masalah pendidikan, kemiskinan dan pengangguran tidak diselesaikan. Perpecahan politik menjadikan kita hilang fokus terhadap keutamaan sebenar. Sedangkan Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bantah-bantahan. Nanti kamu menjadi lemah dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini jelas memperkatakan bahawa pertelingkahan yang berpanjangan hanya menjadikan umat Islam lemah, hilang maruah dan hilang pengaruh. Rakan-rakan sekalian, kita mestilah mencari jalan keluar daripada perpecahan ini. Umat Islam perlu kembali kepada asas persaudaraan Islam. Kita mesti mengutamakan prinsip syura, tolong-menolong dan saling menghormati. Parti-parti politik Islam perlu mencari titik persefahaman, bukan hanya kerana kuasa, tetapi kerana amanah untuk memelihara umat. Perpaduan bukan bermakna semua orang mesti masuk di dalam satu parti, tetapi bermakna kita boleh berbeza pandangan tanpa menghancurkan persaudaraan. Kita boleh berbeza strategi, tetapi tetap bersatu dalam matlamat menjaga maslahat rakyat dan agama. Di peringkat masyarakat pula, rakyat mestilah menolak retorik politik kebencian. Kita mesti berani menegur pemimpin yang menggunakan isu perkauman untuk meraih undi. Pendidikan dan media perlu memainkan peranan mendidik rakyat agar memahami bahawa kepelbagaian adalah kekuatan. Ini bukanlah kelemahan. Rakan-rakan,
Ingatlah bahawa kekuatan umat Islam dahulu bukan kerana mereka ramai, tetapi kerana mereka bersatu. Dalam perang Badar, umat Islam hanya sekitar 300 orang. Tetapi mereka menang kerana perpaduan dan keimanan. Sebaliknya, dalam perang Uhud, ketika berlaku perpecahan dalam barisan pemanah, umat Islam kalah walaupun mereka lebih ramai. Ini merupakan pengajaran yang sangat besar untuk kita. Maka, saranan pada hari ini ialah kita perlulah memperkukuhkan agenda perpaduan nasional dengan asas yang adil dan seimbang. Kepelbagaian kaum dan parti politik mestilah dijadikan kekuatan. Umat Islam khususnya mesti meletakkan kepentingan agama dan bangsa melebihi kepentingan parti. Hanya dengan itu, kita boleh membina sebuah negara yang kuat, dihormati dan dirahmati Allah. Baiklah rakan-rakan, berikut adalah 3 saranan yang telah kita belajar pada hari ini bagi tema 1 hari 1 saranan. Saranan yang pertama ianya berkaitan dengan amanah dalam kepimpinan. Daripada saranan yang pertama ini, kita dapat belajar bahawa politik merupakan tanggungjawab yang besar dan akan dipersoalkan di hadapan Allah kelak. Yang kedua, kita mempelajari tentang keadilan dalam tadbir urus. Bahawa jika tanpa keadilan, negara ini akan hancur. Dan saranan yang ketiga, berkaitan dengan perpaduan umat. Bahawa tanpa perpaduan, umat akan lemah dan mudah diperalatkan. Oleh itu rakan-rakan, marilah kita sama-sama memilih pemimpin yang adil supaya negara kita memperoleh pemerintahan yang adil dan berjaya mencapai masyarakat yang bersatu padu. Dan janganlah kita menjadikan politik sebagai punca kehancuran, tapi jadikannya ianya sebagai wadah untuk menegakkan kebenaran, memelihara kebajikan rakyat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan sekian, terima kasih.